Assalamualaikum, welcome back to my channel gang. Hari ni aku ada ride genting. Kau tengok ni, ada geng-geng. Aku join je, member aku ajak. Ada GSX biji lagi sama macam aku. Tu member aku. Lepas tu ada MT Online, ada KTM 790. Lepas tu ada S1000R. MT Online tu yalah 3 biji. 1, 2, 3, 4, 5 biji. So aku punya topik malam ni, aku terfikir kenapa rider tak pernah puas dengan motor sendiri. Pernah tak korang rasa masa belum ada motor ni, rasa nak beli motor, contohlah nak beli CBR ke apa kan, bila dapat motor tu rasa nak upgrade lah pula. Rasa macam nak, tak puas, rasa nak lagi kan. Bila kau pakai Capchair, kau rasa nak R25 ataupun CBR 250. Dah dapat R25, rasa nak CBR 650 pula. Dah dapat CBR tu, nak tengok MT Online pula, buat bunyi dia ke, dia punya tu ke. Lepas tu dah ada MT Online, nak tukar S1000 pula. Tapi masa satu yang aku tengah ride ni, ride genting ni, kau tengok kan beberapa jenis motor dengan aku. Kita orang bukan kroni, maksud aku kita ride je dengan motor berlainan. Aku rasa masalah pertama bila kita akan nampak selalu yang lebih best daripada motor kita kan. Contoh aku buat GSX, tengok MT Online, tok dia sedap. Kalau naik MT Online pula, tengok S1000R tu, bau gila bunyi dia. Macam tak pernah habis. Itulah nafsu kan. Tapi jarang kita fokus apa yang motor kita dah bagi dekat kita. Maksudnya apa motor yang kita ada ni, kita tak fokus habis. Tapi tak pelik lah, zaman sekarang ni kita terus tengok kan dekat TikTok, dekat YouTube kan. Buka-buka je nampak motor baru, motor lagi cantik. Nak pula zaman sekarang ni motor Cina lagi, motor lagi mahal ada, motor lagi power, motor lagi cantik. Hari-hari tengok macam tu, lama-lama kita rasa motor kita ni macam biasa je. Padahal baru je angkat motor tu kan. Aku rasa sebenarnya kita bukan nak motor baru, tapi kita nak perasaan yang masa mula-mula beli motor tu. Korang teringat tak masa mula-mula kau angkat motor besar tu, ataupun motor, tak perlu motor besar lah, motor Capchair tu kan, motor baru. Rasa excited gila kan, rasa nak ride, nak parking, tengok balik motor sendiri, rasa nak basuh hari-hari. Tapi lepas dah setengah bulan ke 4-5 bulan, dia hilang lah perasaan tu. Jadi tak best. Tapi sebab kita dah biasa, time tu lah mula fikir nak usah motor lain. Tu sebenarnya perasaan yang kita rindu, excited tu. So ni aku ride dengan beberapa jenis motor yang berlainan. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih laju ni, ada yang lebih ringan. Diorang nampak macam tu kan, tapi sebenarnya laju, cuma diorang malas nak pulas. Macam aku pun tak berapa nak berani sangat ni. Sebab malam ni kau tak nampak jarak jauh dia, keadaan jalan dia macam mana kan. Kalau siang kau nampak lagi, takut ada minyak ke apa ke. Actually pada pendapat aku, motor paling best ialah bukanlah motor paling mahal, tapi motor tu yang buatkan kita rasa nak keluar ride. Maknanya aku rasa kat sini, sebagai rider yang normal, untuk kita tengok motor lain, memang normal kita rasa teruja nak tengok motor lain kan. Tapi kadang-kadang kita kena ingat balik, motor yang kita ada hari ni mungkin motor yang kita pernah impikan dulu. Penat lelah lalu kita cari duit kan, target nak beli motor ni, ataupun kita mampu je beli motor ni, tak mampu lagi nak beli motor-motor lain. Semoga ada rezeki satu hari nanti kan. Daripada asyik kita fikir motor akan datang, baik kita nikmati je motor yang kita ada ni. Mungkin kalau orang kaya, dia tak fikir, tak apa, dia boleh pergi kedai swap, beli cash je apa semua. Orang kaya punya. Macam aku tak mampu sampai tahap macam tu. So pengakhiran dia, kita bukannya ingat berapa horsepower setiap motor tu, tapi kenangan yang kita ride tu
bersama member, pergi lepak malam-malam, pergi minum. Padahal naik genting bukan apa, setakat nak makan, minum tu benda ada je kat bawah. Tapi sebenarnya kita punya kenangan nak ride tu, macam ride malam ni kan, pukul last minute ni ride ni, aku dapat tahu pukul 7 lebih lepas maghrib, malam ni ada ride, jom pukul 10 RV. Aku pun macam boleh lah on lah. Padahal esok pagi kerja tu pukul 9 pagi. Esok tu Ahad, hari ni hari Sabtu. So sampai sini je. Jangan lupa like, subscribe, share. Korang enjoy lah footage aku naik genting ni. Ada yang waktu basah tadi